Okey, kita cabut kepala drive shaft ni. Kita bersihkan dulu yang ada grease ni. Letak chemical dulu. Spray je chemical banyak-banyak. Okey. Tembur air dengan water jet. Bagi grease-grease lama, botol-botol lama tu hilang. Okey, lepas tu kita masukkan grease baru. Okey, masuk je penuh-penuh. Okey, masuk penuh-penuh. Pakai tangan je. Ambil kau. Okey, lepas tu pasang lah balik. Nak claim dia punya ring ni, kita kena pakai special tool je lah. Boleh je pakai plier ni kan. Kalau biasa kalau kita tengok orang buat kan, pakai plier lipat-lipat, tarik pakai plier boleh je. Tapi dah ada benda ni, kita guna je lah. Okey, lepas tu kita pusing bagi dia ketat. Agak-agak dah ketat tu. Okey, lepas tu lipat ke atas. Okey, lepas tu kita putuskan dia. Kita potong dia. Mana yang lebihan tu kita lipat lah pakai plier, bagi cantik sikit. Okey, pusing. Okey, lepas tu ketuk. Okey, siap. Itu je. Sama juga yang depan ni. Yang depan ni pun sama. Tarik dulu bagi dia ketat sikit. Lepas tu masukkan dekat tools kita tu. Okay, dah masuk dekat tools ni. Kita pusing lah. Buat macam tadi juga. Pusing, lipat. Lepas tu kita potong dia. Okey, dah potong. Buat macam tadi pula. Sama je. Lipat pakai plier. Okay, lipat 2 kali. Lepas tu ketuk lah. Ketuk bagi cantik sikit. Lepas tu siap lah. Macam tu je. Balik kan. Ketuk bagi dia ketat sikit, lagi leper bagi dia cantik. Okey lah, settle lah. Lepas tu pasang macam biasa. Dah masuk.